Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Balvinda Kogil, anak perempuan Hardel Singh. Saya merupakan pengarah eksekutif syarikat keselamatan AI Bestari Sendirian Berhad. Bersama saya hari ini rakan sepasukan saya Durga Shrina, anak perempuan Krishna Kumaran. Kami akan membentangkan dan mencadangkan garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. AI merupakan singkatan kepada Artificial Intelligence atau dalam istilah bahasa Melayu, kecerdasan buatan, iaitu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru tingkah laku serta pemikiran manusia. AI juga merupakan satu cabang sains yang mendapat perhatian di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Garis panduan penggunaan teknologi kecerdasan buatan amalan penting bagi setiap murid di sekolah. Ini kerana garis panduan dapat memastikan murid-murid lebih memahami aspek peraturan penggunaan AI di sekolah. Antara cadangan saya untuk garis panduan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan murid ialah memupuk budaya integriti dalam penggunaan teknologi AI di sekolah agar penggunaan teknologi AI tidak dapat disalahgunakan. Sebagai contoh, murid-murid tidak menyalahgunakan penggunaan device di dalam kelas dengan melakukan aktiviti tidak sihat. Sepatutnya, penggunaan device ialah untuk memudahcarakan PDPC. Namun, sesetengah murid menyalahgunakan penggunaan device dengan berchat dengan kawan, melihat aplikasi media sosial dan melihat pornografi. Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu memandang serius berkaitan penularan berita tidak sahih di saluran media sosial di kalangan murid-murid. Dengan adanya teknologi AI, gambar dan audio boleh diubah dan dipalsukan dengan mudah. Oleh kerana media sosial menjadi media utama para murid untuk menyalurkan maklumat dan berkomunikasi di antara satu sama lain, pihak kami mencadangkan agar Kementerian Pendidikan menyediakan peraturan khusus agar murid-murid tidak menyebarkan maklumat yang tidak berasas di dalam media sosial ketika di sekolah. Kerana ianya akan menjadi fitnah dan akan mengganggu ketenteraman murid-murid di sekolah. Manakala untuk cadangan terakhir, pihak kami menyarankan agar Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan latihan secara terancang kepada murid-murid berkaitan penggunaan teknologi AI di sekolah. Latihan secara terancang boleh dilakukan oleh pihak guru yang sudah terlatih kepada murid-murid di sekolah. Akhir sekali sebagai penutup, pakar teknologi berkata kita tidak perlu khawatir kerana teknologi AI tidak datang untuk merampas kerja kita, tapi lebih memudahkan kerja kita di lapangan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.